Sekiranya kita kena sakit buasir tuan-tuan, obatnya apa dia? Potong limau nipis 3 biji yang besar banyak air, taruh dalam gelas, masukkan garam halus 1 sudu besar atau lebih, taruhkan air lagi sikit, dilarutkan, minum sekali minum masih habis, buat 3 pagi, pagi ini, pagi besok, pagi lusa, 3 hari turut-turut tuan-tuan, insya-Allah penyakit buasir akan hilang. Saya tolong ramai orang macam tu. Selain daripada itu, kita ikutilah ketuk tapak kaki. Berbagai penyakit dalam perut boleh dirawat dengan minum tadi. Satu lagi, dipukul dekat labu betis. Kerana unsur-unsur sakit perut ni tuan-tuan, angin itu duduk di labu betis. Minggu lepas tuan-tuan ada datang persyaratan saya, seorang yang mengadu sakit perut siang malam selama 5 hari. Perawat saya tiarapkan dia, pukul labu betis dua-dua hitam. Angin itu hilang, perut pun sembuh, sakit perut hilang. Sakit perut disebabkan macam itu, makan apa ubat tak berkesan tuan-tuan. Maknanya ada jin duduk di labu betis kiri dan kanan. Itulah menyebabkan perut sakit. Orang sakit gigi juga boleh diobat dengan cara ketuk tapak kaki kiri dan kanan. Boleh hilang tuan-tuan. Sakit sendi-sendi ni tuan-tuan, tepuk saja. Kalau tak terkat, pun pukul dengan kayu. Dekat semua sendi, ada 9 sendi. Yang pertama, lipat tangan kiri, tangan kanan 2, lipat kaki kiri kanan 4, pinggang kiri kanan 6, bawah ketiak kiri kanan 8, 9 di bawah tengkuk. Itu tuan-tuan minta siapa-siapa tepukkan di tempat itu. Sapu dengan garam dan cuka, tepuk lama-lama. Sakit-sakit sendi akan hilang, termasuklah gout. Sakit yang sangat ditakuti boleh hilang tuan-tuan. Tak perlu operasi. Kalau saya memang pantang dah sakit gout ini, di operasi ni, sakit lutut operasi, makin rosak tuan-tuan. Boleh ditepuk ya, sapu garam dan cuka, gosok bawang pun boleh. Ada banyak bahan-bahan yang boleh kita guna untuk mengeluarkan angin di sendi-sendi. Ada seorang diserang penyakit artritis bertahun-tahun tuan-tuan, berubat dah puas. Saya ubatkan dengan tepuk di sendi-sendi 2 kali, sembuh sepenuhnya tuan-tuan.